Ke belakang. Cek. Dia ikut kita letak bawah. Dia tu ada kawan dah, bukan dia ada kawan. Ke belakang. Cek. Anjing tu. Dah. Sekali cakap dia dengar. Tapi boleh-boleh banyak kali cakap pun tak dengar. Masih bising lagi. Pasal apa? Dia boleh dengar pasal dia masuk polis. Dan tidak kita bagi hadiah untuk dia. Bat jalan. Ke belakang. Cek. Anjing tu. Kita nanti 4 bulan dari 0 ke hero. Kita buat. Tinggal ke anjing. Tinggal ke hadapan anjing. Gerak. Tapi masa operasi kita office ya. Di sini kita pakai tali. Masa kita bagi ground, lapangan kita operasi office. Tinggal ke anjing. Tinggal ke belakang anjing. Gerak. Dia takkan bergerak. Supaya haji boleh takkan bergerak. Dia ikut arahan kita. Tengok. Dia gerak, tak mana dia gerak, tak bising pun. Kembali dah jalan bersama-sama anjing. Ke belakang. Cek. Ke belakang. Cek. Anjing duduk. Anjing baik. Kadang-kadang anjing pun sama juga macam kita juga. Tuli tulang. Dia tuli tulang lah. Tapi dia akan buat juga. Dia makan. Dia setuju lah. Anjing go. Dia tu berdiri lah. Patkan. Ke belakang. Ceng. Buka lah kapahan. Jangan tu slow walk. Buka lah patkan. Ke belakang. Ceng. Satu persatu. Anjing baik. Patkan. Ke belakang. Ceng. Keluar. Baik. Keluar dari situ dia tukar senang. Dia tukar keluar dari situ. Dia tidak keluar dari dia tahu dah ada kita. Dia akan happy dulu. Masa kita dia memang safe. Dia buat fikir dengan betul. Okey. Acara yang pertama dah selesai. Okey. Acara kedua, macam mana kita guna kamera untuk memesan bahan narkotik di airport. Kapal terbang